cerita sikit tentang ni lah, part ni. Okey, siapa tahu? Ni nama dia absorber. Absorber ni function dia adalah untuk menyerap hentakan apabila kita memandu di jalan-jalan yang tak rata lah. Seperti bonggol dan jalan-jalan berlubang lah. Okey, absorber ni cukup masa dia kena tukar tau. Sebab apa? Contoh macam ni. Kita tekan satu tangan lah. Satu tangan kita tekan. Nampak? Mudah. Dia naik sikit je. Dia lembut, terlalu lembut. Ada setengah absorber, bila kita tekan, terus tak naik. Sebab apa? Berkemungkinan bocor lah. Sebab absorber ni dia ada dua jenis. Satu minyak dan satu gas. Cukup masa kena tukar lah. Okey. Satu lagi. Dekat absorber ni, dia ada adik dia. Ni link nama dia. Link ni, cukup masa pun, dia akan loose. Ataupun lembut lah, terlalu lembut. So, better tukar sekali lah. Okey. Kalau korang ada masalah macam kereta melayang ataupun bila jalan-jalan tak rata, dia terus terjatuh kan. Ataupun ada bunyi. Korang boleh datang je Fizi Motorsport, Senway Tambun Ipoh. Okay? Apa-apa roh.